Ramai orang ingat nak dapat strata title mesti kena bayar beribu-ribu ringgit. Betul ke? Cari Syamsul. Jawapannya, it depend. Tak semua orang bayar jumlah yang sama. Sebenarnya, kos strata title bergantung kepada beberapa faktor. Contohnya, lokasi tanah, nilai hartanah, yuran guaman, fee pendaftaran dan juga cas yang dikenakan oleh pihak berkuasa berkaitan. Kalau anda beli projek baru, dalam sesetengah kes, kos berkaitan pengeluaran atau pemindahan strata title mungkin telah dimaksudkan dalam pakej pembelian. Tetapi ada juga projek yang memerlukan pembeli membayar cas tertentu apabila strata title siap dikeluarkan. Kalau anda beli rumah subsale, kos yang perlu dibayar bergantung kepada status strata title dan proses pindah milik yang terlibat. Sebab tu, jangan terus percaya bila orang cakap kos dia mesti RM5,000 ataupun mesti RM10,000. Tiap transaksi adalah berbeza. Cara paling tepat adalah minta quotation daripada peguam yang mengendalikan urusan jual beli anda. Mereka boleh berikan anggaran kos berdasarkan kes anda. So, ingat, sebelum buat apa-apa bayaran, pastikan anda tahu apa yang anda bayar. Adakah itu fee guaman, fee pendaftaran, duty stamp atau cas yang berkaitan. Bila anda faham pecahan kos, lebih mudah untuk merancang bajet. Jadi, how much do you need to pay for a strata title? Jawapannya, tidak satu jumlah tetap. Ia bergantung kepada jenis hartanah dan proses yang terlibat. Dapat sesuatu?